Salam kekeluargaan dan selamat sejahtera kepada semua penonton kami. Hari ini merupakan hari kita akan mengadakan episod kedua podcast Kasih Lensa Keluarga. Dan nama saya Dr. Ivan, saya moderator untuk hari ini. Dan hari ini kami berada di Klinik Fertility LPPKN Full Paying Patient. Dan bersama kami pada hari ini adalah Dr. Adila, seorang pakar sakit puan yang memang sangat terkenal. Dr. Adila mempunyai pengalaman yang amat luas dalam bidang rawatan kesuburan. Dr. Adila, boleh ceritakan sedikit pengalaman Dr. Adila dalam arena rawatan kesuburan ini? Terima kasih Dr. Ivan. Selamat pagi yang menonton rancangan podcast Kasih Lensa Keluarga. Saya agak gugup sebab dah lama tak ke udara. Dr. Ivan, saya mula menceburi dalam bidang rawatan kesuburan selepas tamat kursus kepakaran. Waktu itu saya diberi peluang oleh LPPKN ditaja sepenuhnya untuk melanjutkan pengajian ataupun pembelajaran dalam bidang rawatan kesuburan di Jerman, di Hamburg. Itu pada tahun 2002. Waktu tu Dr. Ivan tak mana tu waktu tu. 2002 waktu tu saya dah 20 lebih tahun lepas kan. Jadi tanpa LPPKN saya rasa susahlah untuk saya ke situ. Dan bermula dari itu saya susuli dengan 1 tahun atau 2 tahun sekali sesi ulangan di sana. Dan saya bersyukur kerana pada sesi ulangan itu saya tak dikenakan bayaran pengajian lah. Dan kita tahu kan yuran pengajian memang sangat mahal. Tujuan penting untuk saya buat ulangan sesi pembelajaran di sana ialah kerana bidang rawatan kesuburan ni kita tahu dia masih belum menjanjikan peluang 100%. Jadi kita sebagai doktor perlulah sentiasa mengupdate pengetahuan kita untuk meningkatkan peluang, kerana pasangan-pasangan yang khususkan hamil ni mereka datang untuk mendapatkan bantuan dari kita. Mereka percayakan kita, so jangan salah gunakan kepercayaan tu. Dan kita tahu semakin meningkat umur wanita kan, jadi semakin kurang peluang kesuburan. Jadi bila rawatan yang kita tawarkan itu kurang berkualiti, peluang kejayaan pun rendah, umur makin meningkat dan peluang dia akan semakin menurun kemudian. Itu sajalah yang saya nak. So memang kami di LPPS sebenarnya sangat bertuah untuk mendapat semula Dr. Adila yang menerajui Klinik Fertility LPPKN Full Paying Patient. Klinik Fertility yang baru ni, Klinik LPPKN Full Paying Patient sebenarnya menyediakan servis teknologi terkini, rawatan terkini pada kos yang berpatutan dan menyediakan perkhidmatan ala swasta kepada rakyat Malaysia. So ini adalah sesuatu yang kami sangat bangga dan nanti kami akan bincang lebih berkenaan servis baru ini. Tapi sebelum tu, berkenaan rawatan kesuburan, sebenarnya ada banyak perbincangan berkenaan kepentingan rawatan kesuburan terutamanya dalam arena kita sekarang. Kerana kita tahu bahawa kadar kesuburan jumlah Malaysia semakin merudum, semakin menurun. Dan ini menjadi salah satu perkara yang kita perlu analisa dan kita perlu fahamkan bahawa masalah ketidaksuburan menjadi sebenarnya salah satu punca bagi penurunan TFR ini. So untuk penonton kami di luar sana, pasti ada yang bertanya, sekiranya saya seorang pasangan yang telah bergiat mencuba untuk mendapatkan cahaya mata tapi belum lagi mendapat rezeki, bilakah masa yang sesuai untuk saya datang berjumpa dengan doktor untuk saringan dan rawatan kesuburan? Apakah pendapat Dr. Adila? Saya yakin Dr. Ivan tahu jawapan tu Ceritanya begini. Pertama soalan yang saya akan ajukan balik kepada bersakit ialah, betul ke awak ni mencuba sepenuhnya? Mencuba sepenuhnya ni bermakna seminggu kan, dalam 2 atau 3 kali bersama tanpa menggunakan apa-apa kaedah pencegah kehamilan, dan teruskan percubaan tu untuk 1 tahun bagi mereka yang tidak mempunyai apa-apa penyakit yang berkait kesuburan, atau bagi wanita yang dah meningkat umurnya, kerana kita tahu kita nak kejar masa.
bila lebih 35 tahun dalam menunggu lebih 6 bulan atau mereka yang ada penyakit berkait kesuburan. Contohnya endometriosis peringkat lanjutnya. Tak payahlah tunggu sehingga setahun. Datang dan boleh. Malah sekarang kita galakkan pasangan-pasangan ataupun mereka yang bercadang untuk berkahwin dan bercadang untuk mempunyai cahaya mata selepas berkahwin, tak salah untuk mereka datang mendapatkan pemeriksaan kesuburan. Kerana ada beberapa penyakit yang kita tahu ada kaitan dengan peluang untuk mendapatkan anak yang sihat. Saya bagi contoh. Contohnya ialah sekiranya seorang itu kita ada penyakit thalassemia dan bakal suami ataupun isteri kita pun ada penyakit thalassemia. Jadi kena perlu rawatan kaunseling dan kena faham apakah kemungkinan anak yang dilahirkan tu ada rawatan thalassemia juga. Oh, jatuhlah pula. Yang ni saya letak semula. Berat ni. Okay, baru kita boleh sambung je dah. Okay. Tak apa, sementara tu saya tolong. Oh, dia pakai plaster. So tadilah, so sekiranya seseorang pasangan tu, kalau isteri dia berumur di bawah 35 tahun, jika berbandingkan dengan seseorang yang mungkin berada pada umur 40 tahun, ada tak perbezaan dari segi recommendation dia, dari segi apa yang kita seru kepada golongan pasangan di Malaysia ni? Ada perbezaan tak masa yang mereka perlu hadir untuk saringan? Wanita yang berusia peluang kesuburannya menurun. Malah sekarang kajian pun mendapati lelaki yang berusia, terutamanya yang lebih dari 40 tahun pun ada penurunan kesuburan. Jadi kita galakkan mereka dapatkan rawatan lebih awal, dan apabila umur dah semakin meningkat kan, proses rawatan kesuburan tu haruslah dipercepatkan. Tak salah contohnya jika mereka datang terus kata saya nak terus buat rawatan tabung uji ataupun IVF, kerana kita tahu pada zaman sekarang dengan teknologi yang ada sekarang berbeza dengan 15 tahun yang lepas. Peluang kejayaan IVF jauh lebih tinggi daripada kaedah yang bukan IVF. Dulu dia hampir lebih kurang sama sajalah. Dulu jarang yang kita dengar lebih dari 50% tapi sekarang saya rasa kebanyakan pusat kesuburan masih boleh mengekalkan kejayaan IVF bagi mereka yang wanita yang berusia bawah dari 40 tahun pada lebih 50%. Itu peluang yang tinggi pada zaman sekarang. So, kita ada banyak teknologi. Contoh-contoh teknologinya ialah sekarang kita ada culture sehingga peringkat blastosis kan. Jadi kita boleh pilih embryo tu yang terbaik, betul. Dan kita ada kaedah PGT, kita boleh pilih embryo yang normal sebab kita tahu orang yang berusia lebih ni risiko untuk dapat bayi ataupun kandungan yang dapat bertahan sehingga lahir tu, bayi yang sihat tu dia lebih meningkatlah risiko. Saya bagi contoh Down syndrome kan. Pada umur lebih muda, secara umumnya Down syndrome kadar insiden hanya 1 di dalam 1,000 wanita kelahiran saja. Tak sampai pun dalam 0,001%, tetapi apabila umur meningkat kepada 40 tahun, dia terus naik kepada 1 dalam 70 kelahiran. Berganda-ganda berbanding umur lebih muda. Dan selain daripada abnormality dari segi genetik dia kan, ada tak peningkatan dari segi masalah kehamilan seperti keguguran? Betul. Itu memang diajar ilmu perbidanan dan sakit kuan kan. Bila umur meningkat, penyakit-penyakit pun timbul. Contohlah penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi. Jadi risiko waktu mengandung dan juga risiko waktu kelahiran pun meningkat uri di bawah. Okay. So kalau saya boleh rumuskan apa yang Dr. Adila telah ceritakan, memang pentinglah untuk rakyat Malaysia sedar yang sebenarnya lebih cepat, lebih awal, bagus, lebih baik. Itu tagline LPPKN. Dan salah satu poin yang Dr. Adila telah nyatakan tadi yang saya rasa sangat penting untuk kita fahami adalah masalah ketidaksuburan ni, masalah infertility ni bukan hanyalah masalah wanita. Betul. Dan kerana kita ada stereotip ni, kita perlu ubah. Kerana sebelum ni kalau masalah ketidaksuburan,
benda pertama kita katakan masalah wanita. Ni bukan kerana kita daripada pengalaman kita bekerja di LPPKN dan di klinik fertility, kita tahu yang sebenarnya lelaki juga menyumbang kepada masalah ketidaksuburan. Saya teringat satu kisah yang dikongsi oleh kawan saya, rakan doktor kesuburan juga, di mana suami ni tidak memberikan kerjasama dan akhirnya wanita itu menjalani rawatan IVF. Cuma malangnya pada hari proses sedut telur atau proses OPU yang lebih dikenali di Malaysia, setelah dapat telur dan waktu itu barulah suaminya datang setuju untuk memberikan sampel air mani dan kita dapati di dalam air mani itu langsung tidak ada sperma. Jadi membazir di situlah. Betul. Sebab tu kita galakkan dua-dua pasangan datang untuk mendapatkan pemeriksaan dahulu. Bukan itu sahaja, dengan melakukan saringan pemeriksaan kesuburan, doktor-doktor ni dapat memberi panduan apakah rawatan yang terbaik untuk seseorang pasangan itu. Sebab tak semua perlukan rawatan yang sama. Betul. Benda rawatan kesuburan ni dia bukan one size fits all. Dan seperti yang Dr. Adila katakan, it's teamwork that makes the dream work. Dia memerlukan dari segi kerjasama antara pasangan suami isteri. Ini bukan hanya perjuangan seseorang saja, tapi perjuangan satu pasangan. So dalam arena rawatan kesuburan ni sebenarnya ada pelbagai jenis rawatan kan. Dr. Adila pun ada sebut kenaan IVF, ICSI dan sebagainya. Sekiranya Dr. Adila perlu rumuskan dari segi modaliti ataupun kaedah-kaedah rawatan yang sedia ada supaya para penonton kami lebih memahami berkenaan rawatan kesuburan ni. Boleh tak Dr. Adila cuba simplifikasikan ataupun rumuskan? Secara kesimpulan lah, kalau dah dibuat pemeriksaan ni, wanita tu boleh mengeluarkan telur dengan sendiri atau tak boleh pun kita boleh bantu dengan ubat. Asalkan ada telur-telur dalam ovari itu. Yang ni memerlukan pemeriksaan ultrasound lah. Wanita tersebut boleh, bukan setakat boleh telurnya boleh besar tanpa atau dengan ubat, boleh keluarkan telur itu. Ini proses ovulasi. Dan tube fallopiannya juga boleh tidak tersumbat. Malangnya setakat ini, di mana-mana di dunia ini, ujian tube fallopian hanyalah setakat mengetahui tersumbat ataupun tidak. Belum ada lagi ujian untuk mengesahkan adakah tube fallopian itu bekerja untuk sedut telur itu masuk ke dalam. Saya rasa kalau ada kan, kalau Dr. Ivan boleh buat, Dr. Ivan mungkin boleh dapat Nobel Prize untuk itu sebab fungsi dia kat itu. 3 benda. Ovari, tube fallopian dan juga rahim. Adakah rahim itu normal? Kadang-kadang ada juga rahim yang bentuk tidak normal. Mullerian dysgenesis kita panggil. Ada penyakit di dalamnya atau tidak. Contohnya polip yang besar di dalam ruang tempat mengandung itu sendiri. Untuk lelaki pun 3 juga. Tapi 3-3 ni kita dapat dalam satu ujian sahaja, iaitu ujian air mani. Bilangan sperma, peratus daripada bilangan itu yang bergerak ke depan. Dan juga peratus daripada sperma itu yang berbentuk normal. Bahagian kepala normal, bahagian tengah normal, ekor pun normal. Apabila 3 dan 3 ini cantik, maka saya biasanya ajukan kepada rawatan yang simple-simple sahaja. Iaitu pemberian ubat untuk menambah bilangan telur. Dan kita monitor, tengok berjaya atau tak berjaya telur tu bertambah, dinding rahim bagus atau tidak. Dan kita nasihatkan kaedah TI ataupun time intercourse dan kita tengok jika tidak berjaya, bolehlah naik kepada satu stage lagi iaitu permanian berhadas ataupun IUI. IUI ni tidak ada magic lah. Dia cuma mendekatkan sperma yang telah dicuci, tetapi ada berbagai kaedah cuci sperma ya. Jika sperma itu tidak dicuci dan terus dimasukkan ke dalam ruang rahim, dia boleh mengakibatkan komplikasi yang kita panggil reaction yang boleh membahayakan nyawa lah. Betul. Dan yang ketiga, setelah ini pun tidak berjaya, saya akan nasihatkan buatlah rawatan IVF. IVF ni sama ada secara IVF konvensional, kita satukan sperma dengan telur, ataupun secara suntikan yang dipanggil ICSI. Kedua-dua ni konvensional dan ICSI termasuk dalam IVF secara keseluruhan lah. Tapi kalau umur dah meningkat dan dah cuba dan dah berkahwin lama, saya tak adalah kata buat ni dulu. Kalau dah bersedia untuk buat terus kepada rawatan yang
boleh memberi peluang lebih Yang terbaik. tinggi, dan kita buat. Cuma sebelum tu buat pemeriksaan untuk pastikan apa yang sesuai dan apakah penyakit yang kita kesan, dan mungkin doktor akan boleh anjurkan ambil suplemen, contoh suplemen folic acid. Ya. Okey. So Dr. Adilah, sebenarnya pada tahun lepas saya pun diberi peluang untuk melawat tempat yang Dr. Adilah belajar dan berlatih. Dan saya diberitahu peratus kejayaan Dr. Adilah tu memang sangat mengagumkan. So saya nak tanya Dr. Adilah, so sebenarnya apakah resepi kejayaan? Apakah faktor-faktor yang amat penting dalam mendapatkan kehamilan melalui prosedur ataupun rawatan IVF ini? Satu yang saya ingat pesanan guru-guru saya lah, dari guru awal sebelum saya menjadi doktor, dari undergraduate sampai guru IVF saya, kita kena terus belajar. Sebab kita belajar dari guru yang bagus, kita belajar dari bahan bacaan yang ada ataupun artikel-artikel yang bersesuaian, dan kita juga belajar dari pesakit-pesakit juga sebenarnya. Sebab tu bila ada pesakit-pesakit yang mengandung yang saya sendiri tak sangka, saya akan minta apa betul. Sebab kita tak tahu ilmu kesuburan ni besar. Patients are our best teachers. Betul, ya. Sangat penting. Dan kena terus tingkatkan dan kaji balik semula. Saya lebih lama duduk di depan pesakit ni yang tak jadi berbanding dengan yang kita dapat keputusan mengandung. Sebab kita sendiri rasa sebagai doktor kan, kita sendiri rasa bersalah. Macam mana? Kenapa tak jadi? Kalaulah tak ada apa pun yang dikenal, yang kita dapat kesan, tak apa. Tapi kalau kesilapan tu di pihak kita atau di pihak pesakit, yang kita baru rupanya tak bagi ni, tak letak ni, yang itu yang kita boleh overcome. Okay. Thank you Dr. Adilah. So itulah resepi-resepi penting lah untuk cuba mendapatkan kejayaan dalam IVF. So Dr. Adilah, sebenarnya dalam era pembangunan yang sangat pesat ni, ramai dalam kalangan pasangan-pasangan memilih untuk mengejar pendidikan dan kerjaya. Dan disebabkan itu mereka terpaksa menangguhkan cubaan mereka untuk cuba dapatkan cahaya mata. So persoalan yang sangat hangat di media sosial dan sebagainya adalah, bolehkah seseorang wanita yang menjangkaui melebihi umur 40 tahun, bolehkah seseorang tu menjalani rawatan kesuburan? Apa pendapat Dr. Adilah? Boleh, kerana hak untuk ada cahaya mata tu adalah hak individu. Cuma kita akan pesan, boleh buatlah pemeriksaan sebelum dimasukkan embrio, contoh PGTA, sebab kita nak kurangkan risiko memasukkan embrio yang tak normal. Kebanyakan embrio, jika kita tak buat ujian genetik, apabila kita masukkan, kebanyakannya tak jadi pun. Tetapi ada segelintir kes yang jika kromosomnya tak normal, contoh Down syndrome, sekitar tak silap saya lah, sekitar 10% tu akan lahir dan akan membesar. Ya. Jadi apakah kita bersedia pada umur yang 40 tahun, masuk 50 tahun, anak tu baru 10 tahun umurnya kan. Sebab tu ramai doktor-doktor di pusat-pusat IVF menggalakkan mereka yang lebih 40 tahun ni buat ujian genetik sebelum dimasukkan embrio. Tapi dia mahal. Walaupun dia mahal, dia tak semahal kos untuk membesarkan anak yang ada kelainan embrio lah. Yang kedua ialah, jika tak nak buat pun, bila dah mengandung dan kandungan tu berterusan, kita galakkan berujian lain pula. Ujian NIPT, ujian saringan lah. Supaya kita lebih bersedia bila bayi tu lahir, kita dah tahu dah. Sebab pengetahuan tu dan persediaan tu dah dibuat sebelum. Macam saya cakap tadi lah, risiko contoh sindrom abnormality, keabnormalan kromosom yang tinggi ni, yang kerap kita dengar 3 saja kan. Patau sindrom, kromosom 13 bertambah 1, 47 berbanding 46, Edward syndrome, kromosom 18, dan juga Down syndrome, kromosom 21. Kebanyakan kromosom lain ni jika berlebihan tak jadi pun. Yang 3 ni, Patau dan Edward biasanya dalam bulan-bulan awal kelahiran saja. Tapi Down syndrome boleh membesar. Malangnya belum ada lagi lah ujian untuk penyakit-penyakit yang lain. Contoh autism tu memang tak ada. Jadi kita masih ada kekangan, masih luas lagi ni bidang untuk kita kaji. Betul, that's why itulah
Kenapa Dr. Adila kata we should never stop learning. Kita tak Ya. patut berhenti belajar tu. Macam magnet lah pula ni. Saya sudah terkira. So Dr. Ya. Kalau saya boleh rumuskan apa yang Dr. Adila ceritakan, jawapan Dr. Adila kepada soalan tadi ialah sebenarnya ramai je yang berumur lebih 40 yang mencapai kehamilan, melahirkan anak yang sihat dan sebagainya. Tetapi apabila kita melangkah masuk ke dalam dunia rawatan kesuburan ni, sekiranya kita berumur melebihi 40 tahun, kita perlulah memahami risiko-risiko. Tak salah jika doktor-doktor itu terus mencadangkan rawatan IVF sebab kita tahu makin macam contohnya peluang bersama sendiri kan. Betul. Setelah 2 tahun mencuba, peluang untuk mengandung secara sendiri hanya dalam 1, 2, 3 atau 4% saja. Memang rendah kan berbanding dengan IVF. Lebih daripada sekurang-kurangnya lah lebih 30% untuk umur 40 tahun. Ada satu soalan sensasi yang saya biasanya jumpalah di media sosial. Soalan tu adalah di pasaran dan di e-commerce kan, di contohnya Shopee, Lazada dan sebagainya, ada pelbagai suplemen kesuburan yang menjanjikan peningkatan kadar kesuburan seseorang. Dari pengalaman luas Dr. Adila ni, benarkah dari segi klaim-klaim yang diberikan oleh syarikat-syarikat tersebut? Pada pendapat saya lah secara peribadi, kalaulah sesuatu produk atau ubat itu tidak memberi kesan samping, seseorang itu berhak untuk mencuba kerana paling-paling teruk pun duitnya membazir. Tetapi jika dia memberikan kesan samping, tu yang kita tak nak. Contoh produk yang simple yang suplemen yang ada progesteronnya. Bila berlebihan diberikan kepada kandungan embrio lelaki, dia boleh mengakibatkan testicular feminization syndrome kan. Jadi kita sebagai doktor pun bila kita bagi ubat, kita akan monitor dengan ujiannya lah sebab kita tak nak bagi berlebihan. So ini kan pula yang kita tak tahu berapa banyak ada hormon di dalam sesuatu makanan atau sesuatu produk tu. Konsep sederhana itu penting. Jangan berlebihan dan berhati-hati. Jangan terlalu terikut-ikut trend. Dan janganlah juga ambil kesempatan kerana orang yang nak hamil ni, mereka terdesak ya. Kita suruh ambil apa pun dia orang akan ambil. Biasanya lah sebab nak cuba hamil. Jadi janganlah beri janji palsu kan. Saya pun tak beri janji 100%. Saya pun tak ada kata express ke garanti dapat tidak. Sebab bidang kesuburan masih. Betul. So yang paling penting adalah kesihatan. Janganlah kerana ingin mengejar kehamilan idaman tu sehinggalah memudaratkan kesihatan sendiri. Yang paling penting, kalau tak pasti, bertanyalah dengan doktor-doktor yang boleh memberi nasihat apakah suplemen yang sesuai untuk pasangan-pasangan di luar sana. So sebenarnya kalau diberikan masa, saya boleh berbincang dengan Dr. Adila untuk 1 hari 2 hari pun tak cukup mungkin. Tapi director saya dah kata tinggal 5 minit. So dalam 5 minit ni, yang penting Dr. Adila ada apa-apa tak last words dari segi nasihat-nasihat kepada pasangan-pasangan di luar sana yang ingin memulakan rawatan kesuburan? Yang nak ada cahaya mata, tak kira dah berkahwin atau belum berkahwin, buat saringan ujian kesuburan. Kita ada pun pilihan saringan ujian kesuburan di sini, sama ada untuk lelaki saja, wanita saja, ataupun jika dah berkahwin, kita galakkan dua-dua datanglah untuk buat ujian kesuburan. Dan waktu jalani pemeriksaan tu, doktor akan nasihatkan apa kaedah yang paling sesuai dan berapa tempoh masa yang diperlukan. Secara umumnya dalam masa 2 tahun mendapatkan rawatan yang bersesuaian, tak kira lah sama ada biasa saja atau IUI ataupun IVF, 50% tu didapati dah pun berjaya hamil dalam masa 2 tahun dengan rawatan yang bersesuaian. So, terima kasih Dr. Adila kerana sanggup meluangkan masa bersama kami. Dr. Adila ni sebenarnya sangat sibuk orang ni. Saya rasa kita ada promosi rawatan, pemeriksaan rawatan kesuburan ni serendah RM148 untuk satu pihak, dan untuk pasangan kita ada promosi dengan harga ditawarkan 300 berapa ringgit ya? Boleh saya dapatkan jawapan di sini? 300 ni
RM389 yang merangkumi ujian iMoney. Kebiasaannya harga ujian iMoney ni dalam RM120 ni, jika tak silap saya. Ujian vitamin D untuk isteri, pemeriksaan ultrasound untuk isteri dan consultation perundingan dengan doktor. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, kalau pasangan di luar sana ingin mendapatkan rawatan kesuburan yang berkualiti tetapi berpatutan, anda boleh datang cari Dr. Adilah Ahmad di Klinik Fertility LPPKN Full Paying Patient, ataupun LPPKN ni sebenarnya ada network luas. Kita ada Klinik Subfertility LPPKN Kuala Lumpur di zon tengah, Johor Bahru di zon selatan, Pulau Pinang di zon utara, dan akan datang di Kuching, Sarawak. So, banyak pilihan untuk mendapatkan rawatan kesuburan yang berkualiti tapi berpatutan. Saya ingin mengambil peluang ni juga untuk bercerita sedikit berkenaan program baharu yang telah dilancarkan oleh LPPKN pada 26 Februari 2025. Program BUAI, iaitu program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility. Program ini bermaklumat untuk meningkatkan kadar kesedaran rakyat Malaysia berkenaan isu-isu ketidaksuburan, isu-isu infertility. Tapi selain itu, kita juga menyediakan rawatan IUI percuma bagi pasangan-pasangan yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. So sekiranya pasangan-pasangan di luar sana berminat untuk mendapatkan rawatan IUI percuma ni, silalah imbas QR code yang akan ditayangkan pada skrin untuk mendapat lebih maklumat dan untuk mendaftar minat tuan-tuan dan puan-puan. So, satu peluang keemasan. Betul. Inisiatif kerajaan untuk membantu pasangan-pasangan yang ingin memulakan rawatan kesuburan tetapi memerlukan sedikit bantuan. Okay. So, selain itu, saya ingin bercerita juga berkenaan Klinik Fertility LPPKN Full Paying Patient. Seperti Dr. Adilah dah nyatakan, terdapat pelbagai promosi yang menarik. Inilah peluang anda untuk datang berjumpa dengan seseorang pakar sakit puan yang mempunyai lebih daripada 2 dekad pengalaman dan doktor-doktor lain juga. So, saya kena tanya director ni. Ada masa lagi ke? Ada lagi? Okay. So, Dr. Adilah Ahmad, sekiranya saya seseorang pasangan yang ingin mendapatkan rawatan kesuburan, bila nak datang? Kita dah jawab bila nak datang. Tapi waktu hari apa nak datang? Waktu hari apa? Okay. Bila? Tak perlulah. Kalau dulu saya akan kata datang pada hari near waktu hampir kesuburan ni, sebab kita boleh dapat maklumat tambahan sewaktu ultrasound. Tetapi bukan senang nak aturkan waktu tu, jadi bila-bila masa boleh datang untuk buat rawatan. Bila-bila masa tu. So, yang paling penting, lebih awal tu lebih bagus. Lebih baik. Kerana peluang lebih cantik pun. So itulah, kalau saya boleh rumuskan sesi perbincangan kita, saya pasti para penonton di luar sana pasti lebih arif. Oh, ni dah menandakan yang masa dah suntuk dah. Saya tak pegang, kita tolong pegang. So basically, kalau kita lihatkan daripada apa yang kita dah bincangkan, yang paling penting adalah datang untuk mendapatkan saringan, dapatkan konsultasi doktor lebih awal, lebih baik. Betul. Dan kita dah jawab pelbagai soalan berkenaan rawatan kesuburan. Kita dah memberitahu berkenaan promosi di Klinik Fertility LPPKN dan juga program BUAI. Saya rasa dah cukup dah kot. Dah banyak dah kita dah bincang hari ini. Kami berterima kasih kepada para penonton yang setia bersama kami. 30 minit tu lama tu. Tapi harapan kami selama 30 minit ini, tuan-tuan dan puan-puan mendapat lebih maklumat dan kini lebih arif dalam mengenali dan memilih rawatan kesuburan yang sesuai untuk anda. Adalah doa kami semua bahawa tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya mereka yang belum mendapat cahaya mata lagi, datanglah, dan harapan kami adalah anda semua boleh mencapai kehamilan idaman anda. Ingatlah, #lebih awal, lebih baik. Terima kasih semua. Terima kasih.